Korang tengah cari cooler box, jangan scroll dulu, korang kena tengok video ni sampai habis. Untuk video kali ni aku nak test ketahanan cooler box daripada brand WTHB. Kapasiti 40 liter, boleh bertahan 12 hingga 48 jam. Satu plastik ni boleh muat dalam satu cooler box. Ok, sekarang pukul 4.10 2 November. Ok, yang ni sekarang 15 jam. 3 November pukul 7.03 pagi. Ok, sekarang 30 jam pukul 10 malam. Dalam 40 jam. Ais pun dah tak ada, tapi air ni masih sejuk lagi. Selepas 50 jam untuk cooler box daripada brand WTHB ni, ok, air sudah tak ada, tapi air dia masih sejuk lagi. Jam ke-30 dia ada masih ais lagi. Ok, overall untuk cooler box ni, so far harga dia memang murah. Walaupun 48 jam dah tak ada ais, tapi air dia masih sejuk. Kalau korang berminat dengan cooler box yang murah ni, kapasiti yang besar, korang boleh dapatkan dekat bag.